Kalau korang cari jig yang paling killer dekat Laut Sabah Sarawak guys, ni guys, jig Yamato Torpedo. Kenapa Yamato Torpedo geng? Korang tengok design dia. Design dia sangat gemuk geng, sangat gemuk. Dia senang turun guys. Sebab tu nama dia Yamato Torpedo. Dia sangat laju turun. Sebab tu nama dia Yamato Torpedo. Untuk saiz dia guys, kita ada 40 gram. Ni 40 gram. Kita ada 40 gram, kita ada 60 gram, kita ada 80 gram, 110 gram, 120 gram dan yang paling baru sekarang kita ada 150 gram. Jadi kalau korang nak cari jig yang paling killer tahan lasak ni geng, dan ada customer bagi tahu ikan gigit 10 ekor pun tak calar. Memang heavy duty, memang sangat kuat lah colour dia. Lepas tu korang tengok shining tu, itu pun efektif lah. Lepas tu luminous ni, waktu malam korang boleh main jig, tak ada masalah. Jadi harga dia pun tak mahal guys. Start daripada harga lebih kurang macam tu lah harga dia, sampailah saiz 150 gram. Tu harga dia. Untuk colour pula guys, korang boleh tengok colour. Colour memang lawa-lawa lah. Nampak tu, colour kuning, hijau, biru, campur-campur. Tu colour silver pun ada, colour orange pun ada, colour hijau pun ada, merah silver ada. Tu cantik-cantik semua colour guys. Jadi kalau korang nak beli senang je guys. Korang WhatsApp kita orang. WhatsApp kita orang pada nombor yang kat atas tu, ataupun terus datang kedai kita di Orchid Tackle Gelang. Korang datang straight je masuk belakang ni lah, belah kanan. Ni jig paling killer guys. Kalau korang nak tengok killer ke tak killer, korang layan dulu video brother ni. Tak tahu apa dia ni. Oi, besar. Oi, tandukan. Oi, mana tu? Oi, halus. Apa ni? Hujung lah, bibir. Boleh. Naik. Ya. Ni the Yongchi. Kita ganjil. Alhamdulillah guys, setelah saya berehat dengan cukup, Ni Yongchi. selepas saya nyanyi ni Yongchi, langsung strike weh. Apa maksud pun tak tahu weh. Wah, okay oh, dia padat. Harus guntur kah? Harus langsung. Sarap. Harus lause ataupun whitefin trevally. Rupanya ikan enak. Woi. Aha, 3 kilo.